Baik, alhamdulillah saya dah sampai ke satu makam lama juga yang berada di Periang. Dan makam ini dikatakan adalah makam, cuba pen kat sini. Okey. Kalau anda lihat, sebenarnya batu ni tinggi batu ni tinggi. Dan dikatakan patah lah, mungkin faktor keadaan bencana alam dan sebagainya. Baik, siapakah sosok yang hebat ini? Ini adalah gelarannya yang bernama Tok Bau. Tok Bau juga bersama-sama dengan Moyang Saleh untuk memutuskan tali ikatan dengan Sultan Johor. Dan Tok Bau ini juga, kalau biasa orang kenal ataupun tahu susuknya, dia ada haiwan belaan. Cuba teka haiwan apa? Kalau anda lihat di kawasan ini ada perkuburan ini terdiri daripada makam-makam lama yang terdahulu lah. Kalau kita lihat daripada sini, baik, batu juga sama seperti di kompleks Pekalan Lingi, iaitu di makam Ahmad Majnun. Batu dia seperti itulah. Dan banyak lagi batu-batu yang anda boleh lihat keliling-keliling ini. Saya percaya semua ini adalah antara tokoh-tokoh hebat yang pernah mendiami di sini dahulu. Alhamdulillah, perjalanan kita hari ini banyak lagi misteri-misteri untuk kita rungkai. Saksikan program Cikgu nanti di setiap WTT Cikgu. Dan kalau siapa yang nak masuk grup WhatsApp Cikgu, boleh nampak tak QR dekat WTT Cikgu. Masuk kat situ, kita kenal-kenal, kita pergi explore dengan Cikgu Aida. Macam, okey? Salam lentak alam. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.